Ni soalan last. Lepas ni tak tanya dah. Okay. Apa pesanan cikgu untuk cikgu-cikgu dekat Sekolah Skill Bandar Sri Alam? Untuk guru besar, cikgu Sri semua. Okey, cikgu tak adalah pesanan apa pun. Dan cikgu bukannya orang yang baik, bukan cikgu yang baik, bukan cikgu yang cemerlang, tak ada apa. Cikgu tak ada apa, cikgu biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja kan. Jadi jadi cikgu ni kita yang pilih. Kita yang pilih, jadi kita kena akur lah apa yang kita hadapi. Kita kena berpijak di bumi nyata. Seperti mengikut resam kambing pergi ke apa nak kita mesti ikut resam lah. Ikut resam. Yang resam ikut masuk kandang kambing kita mengembek, ikut masuk kandang lembu kita menguak. Yang itu juga cikgu pergi ke sekolah A ikut Peraturan A. Peraturan atau kehendak pentadbir A. Pergi sekolah B ikut kehendak ataupun peraturan pentadbir B. Jadi kita kena akur lah dengan akur sebab kerjaya cikgu. Ya betul. Sebab kerjaya cikgu kita yang pilih, kita yang nak. Jadi kita tak boleh lah buat sesuka hati. Ya betul lah. Jangan ikut kepala kita je. Sebab itu kerjaya kita dan kita kena ingatlah apa yang kita buat ni kita akan dihitung kemudian. Dihitung di dunia kita boleh kira, dihitung pada hari kemudian tu yang kita Allah Akbar, takut sangat. Gitulah.